Hey guys! Ada seorang lelaki ni, dia lepak dengan kawan-kawan dia dekat cafeteria college. Kawan-kawan dia semua memang sembang rancak gila. Memang sampai gelak-gelak terbahak-bahak semualah. Tapi dia orang baru perasan yang kawan dia seorang ni macam termenung je, macam kena pukau. Kenapa dia ni tak bercakap langsung? Rupa-rupanya dia tengok ada seorang perempuan ni dekat meja depan tu. Dekat meja tu memang tak ada orang langsung yang duduk dengan perempuan tu. Hanya perempuan tu je seorang. Kawan dia ni pun perasan lelaki tu pandang perempuan tu kan. Kawan dia cakap, kau pandang dia tu buat apa gila? Dia tu dah lah macam boleh katakan budak paling pelik lah kat sekolah ni. Tu yang tak ada orang nak kawan dengan dia. Ke kau nak jadi pelik macam dia gak? Tapi lelaki ni tak rasa pun macam perempuan tu pelik. Dia rasa perempuan tu comel. Dia pernah tengok perempuan tu dekat kelas dia. Nak kata perempuan tu pelik, tak pun. Mungkin dia pemalu kot. Lepas tu lelaki tu terus berdiri and terus pergi dekat meja perempuan tu. Lepas tu dia pergi duduk dekat kerusi meja perempuan tu and cakap, "Hai." Perempuan tu terus terkejut and tak tahu nak jawab apa. Tapi lelaki tu terus bercakap je depan perempuan tu sebab tak nak bagi perempuan tu awkward. So akhirnya diorang pun start lah sembang. Perempuan tu pun dah tak awkward. Tapi masalahnya diorang sembang tak lama sebab lelaki tu tiba-tiba ada kelas lepas ni. Lelaki tu pun ajak lah perempuan tu study sama-sama lepas ni. Tiba-tiba perempuan tu bagi nombor phone. So pada satu malam tu masa lelaki tu tengah study, lelaki tu check phone dia untuk kali ke 155. Tak ada pun dapat mesej daripada perempuan tu. Dia pun rasa sedih gila lah kan. Tiba-tiba dia dapat mesej daripada perempuan tu. Subjek ni susah lah. Jom study sama-sama nak. Lelaki tu excited lah kan. Nak study dekat mana? Study dekat rumah dia ke? Okey juga tu. Dia pun terus ambil semua barang dia dekat dalam rumah tu and terus pergi dekat rumah perempuan tu. And akhirnya dah sampai. Dia pun jalanlah pergi ke pintu rumah perempuan tu and ketuk pintu. Perempuan tu terus buka pintu and dalam hati lelaki tu cakap, "Dia ni daripada siang tadi tak tukar baju langsung ke?" Perempuan tu pun suruhlah lelaki tu masuk. Tapi lelaki tu nampak ada air gas. Lepas tu ada buku-buku yang nak study nanti. Masa diorang tengah study tu, diorang sembang-sembang lah kan. Yang gelak-gelak, terbahak-bahak semua. Tapi nampak sangat diorang memang tak fokus study. Lepas tu tiba-tiba perempuan tu tanya, "Awak tak rasa saya pelik ke?" Lelaki tu terkejut lah kan. And terus cakap, "Tak, mana ada." Lepas tu perempuan tu sambung, "Masa saya kecil-kecil dulu, banyak juga orang sebarkan berita-berita palsu ni. Tentang saya ni sebenarnya Pontianak lah, apalah. So saya takut lah kalau diorang still sebarkan berita-berita macam tu." Lelaki tu pelik lah kan. Lelaki tu tanya, "Kenapa diorang fikir macam tu?" "Sebab masa kecil kan kita selalu buat benda pelik-pelik ni. Saya bacalah buku tentang pemujaan semua and try lah buat benda tu. Memang tak jadi apa-apa lah kan. Tapi masa tu semua dapat tahu and gelakkan saya." Diorang tengok dekat luar, nampak salji semakin banyak. Lelaki tu pula macam tak nak balik je. So perempuan tu pun cakap, "Awak tunggu sini kejap Perempuan tu terus masuk bilik and lelaki tu tiba-tiba rasa nervous. Perempuan ni nak aku tidur sini ke? Then perempuan tu terus buka pintu and perempuan tu bawa cadar, tilam semua. "Buatlah macam rumah sendiri. Esok pagi kita jumpa Lelaki tu tiba-tiba muka dia sedih sebab dia ingat perempuan tu nak ajak dia tidur sekali ke apa kan. Rupa-rupanya lelaki ni gatal juga. Sejam lepas tu, lelaki tu terbaring dekat atas sofa and dia tengok je dekat luar tingkap. Memang tak ada bunyi apa-apa, hanya bunyi salji turun and sunyi je. Lama kelamaan, mata lelaki tu pun dah start berat.